Ini adalah update Piala Malaysia, pusingan pertama. Perlawanan di antara Selangor menentang Kuching City. Yang ini interesting, fight game. So ini adalah recap serba sedikit mengenai perlawanan tersebut. Kita mulakan dari sudut kesebelasan utama. Kita fokuskan kepada pasukan Selangor, memandangkan Selangor turun tanpa beberapa pemain tonggak utama seperti Noor dan juga Hugo. Cerita separuh masa pertama, Selangor bermain dengan amat-amatlah laju untuk 10 minit pertama dengan niat untuk mencari gol awal tetapi gagal. Selepas 10 minit, bermulanya pertukaran momentum yang mana kedua-dua pasukan bermain agak slow. Kedua-duanya bermain dengan berhati-hati, tak nak melakukan kesilapan mudah. Pada minit ke-20, jaringan Selangor hadir dengan jaringan daripada Zikri. Satu passing yang baik daripada Kutin Cheng. Namun, gol ini dibatalkan selepas Kutin Cheng dikesan offside. Perlawanan diteruskan dengan momentum yang agak perlahan. Ngantuk juga sebenarnya first half ni, sebenarnya lah sejujurnya. Sampailah minit ke-40, sepakan penalti dihadiahkan untuk Kuching City selepas Safwan Barudin menjatuhkan Ronan Ngawanja di dalam kotak penalti. Ronan Ngawanja menjadikan gol pembukaan untuk Kuching City 0-1 dan keputusan itu kekal sehingga tamatnya separuh masa pertama. Masuk separuh masa kedua, naratifnya agak berbeza sebab Selangor mula agresif. Separuh masa kedua ni Kuching City memang total defense. Even position untuk separuh masa kedua memang 100%, bukan 100% lah, tapi aku rasa almost 60% milik Selangor. Selangor terus melakukan serangan namun gagal. Game panas. Even dekat tepi padang tu pun panas. Kipa Anggun dan juga Coach Aidil, oi. Sampailah pada minit ke-92, hantaran daripada Syahir masuk ke dalam kotak penalti disambut Moraes. Moraes muncul sebagai hero Selangor, menyelamatkan maruah Selangor. Keputusan penuh untuk pusingan pertama ini 1-1. Seperti mana korang tahu, Kuching City adalah satu pasukan yang paling sikit bolos di dalam liga. So Selangor bakal menghadapi satu tugasan yang sukar di Kuching. Dari apa yang kita dapat tengok untuk kedua-dua game ni, JDT memang aku rasa dah boleh standby kot kat final. Sebab 4-0, 4 gol KL nak kena cari dekat SSI dah dengar macam mustahil. So kita fokus untuk perlawanan di antara Kuching menentang Selangor nanti pada 18 April.